Kami akan membeli semua watak Dark Sonic dengan $1 dalam GTA 5. Ada pasar lambak dengan semua watak Dark Sonic hanya $1 saja. Kita akan berjaya membeli semuanya untuk mendapatkan Dark Sonic Legenda yang bernilai lebih daripada $1 juta. Jom kita mulakan. Jatuh, jatuh, jatuh dan terus jatuh ke dalam sebuah pasar baru yang menakjubkan. Dan hari ini, aku bawa $1. Maksudnya ada satu watak yang aku takkan lepaskan. Sebab Abang Leon. Au, 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 au. Aduh, sakitnya. Tapi memang berbaloi. Sebab aku jatuh ke dalam pasar yang paling hebat sekali. Ya Allah, ini pasar Dark Sonic. Semua adalah transformasi gelap. Memang cantik. Dan sekejap. Itu. So. Itu aku ke? Ya Allah, aku bawa $1. Aku patut beli diri aku. Jom tengok apa kata Dr. Eggman. Dr. Eggman, aku suka betul pasar yang kau buat kali ni. Aku nak beli diri aku sendiri. Macam mana kau ada aku kat sini? Aku sangat gembira jumpa kau, Leon. Akhirnya kau datang ke pasar gelap aku. Seperti yang kau boleh lihat, aku ada semua watak. Dan untuk Dark Sonic, tak ada satu pun yang tertinggal. Aku malah ada versi kau sendiri, iaitu Dark Leon. Tak, sebab aku dah tengok semua tu. Aku cuma nak kau jual semuanya pada aku. Terutamanya versi gelap aku. Baiklah, semuanya berharga $1 setiap satu sebab tengah ada promosi. Dan kalau kau beli semuanya... Oh ya. Aku boleh beli versi gelap aku sendiri. Aku pergi sekarang. Wah, ini memang hebat. Aku tak ada duit, tapi aku Dark Leon. Aku memang hebat kan, Dr. Eggman? Leon, kau memang bermasalah dan kalau kau dengar cakap aku tadi, aku dah nak bagi tahu yang kalau kau beli semua watak gelap, kau akan dapat hadiah Dark Sonic Legenda ini yang bernilai $1 juta. Jangan main-main. Dark Sonic tu memang hebat. Aku memang perlukan dia. Tapi Dr. Eggman, bila aku beli diri aku sendiri dalam bentuk gelap, aku dah tak ada duit. Aduh Leon, kau memang sama saja. Langsung tak ada duit, you tutu tak bagi duit ke apa? Aku habiskan semua duit untuk buat video yang lebih baik untuk pengikut-pengikut aku. Maaflah. Itu memang bagus. Jadi aku ada satu idea. Kalau video kau memang bagus sangat, pengikut-pengikut kau mesti akan sokong kau sekarang supaya kau dapat duit. Kalau semua yang tengah tengok video ni subscribe, aku akan bagi kau $1. Kalau mereka tekan like, aku akan bagi lagi $1. Dan kalau mereka tulis perkataan Dark Sonic dalam komen, aku akan bagi lagi $1. Macam mana? Okey tak? Macam mana aku rasa? Sebenarnya kau tak tahu dengan siapa kau berurusan. Pengikut aku memang terbaik dan kau akan tengok sendiri sekarang. Mulai sekarang, kau cuma ada 20 saat untuk tekan like, langgan saluran ni dan aktifkan loceng supaya boleh dapat duit tu. Selain itu, kalau kau tulis perkataan Dark Sonic dalam komen, kau boleh dapat mana-mana watak Dark. Jadi, kalau aku jadi kau, aku akan cepat-cepat sebab masa dah nak habis. Tidak. Baiklah, Dr. Eggman. Macam mana? Aku layak dapat duit tu atau tidak? Sebenarnya, pengikut kau memang hebat, Leon. Ambil $3 ni untuk kau beli watak yang kau nak. Oh ya, terima kasih banyak. Baik. Sekarang, aku ada $3. Maksudnya, aku boleh ambil 3 watak selain aku sendiri sebab aku dah jadi Dark Leon. Jadi aku rasa aku akan beli dari sebelah sini dulu. Sudah tentu, aku kena beli watak utama Dark Sonic. Dah beli. Lepas tu, kawan-kawan dia atau Dark Knuckles ni mesti ada kekuatan. Jadi tak payah cakap banyak, beli je. Dan Dark Shadow. Wow. Walaupun Dark Silver pun memang hebat. Tapi Dark Shadow ni memang terlalu cool. Jadi Anyi pun beli juga. Baiklah, sekarang dengan Dark Leon saya sendiri dan dengan mereka, saya akan dapat duit. Jangan jual pada sesiapa pun, Dr. Eggman, atau aku akan belasah kau, faham? Dark Sonic Legenda yang bernilai $1 juta tu mesti jadi milik aku. Jadi, kawan-kawan yang saya sayangi, mari kita mula bekerja untuk dapatkan duit. Pertama sekali, saya ada pertaruhan yang belum selesai dengan abang saya, Leon.XC. Jadi saya pasti akan menang dengan kuasa Dark Leon ini dan dapatkan duit. Saya juga boleh gunakan kuasa gelap saya untuk dapatkan duit, Leon. Dan saya juga Leon. Dengan segala kemarahan terpendam Dark Sonic, saya boleh lakukan perkara hebat. Dan jangan lupa saya. Dengan betapa kuatnya saya, sekarang dengan bentuk gelap saya akan jadi tak terhentikan. Hebat. Jadi, Knuckles pergi ke kawasan kekuatan untuk bertaruh wang. Sonic, gunakan kuasa dendam kamu untuk dapatkan wang. Dan Shadow,
kamu juga. Kamu memang sasa gila. Jumpa di sini sekejap lagi. Bawa semua duit yang kamu boleh. Baiklah abang. Kita ada pergaduhan yang belum selesai untuk hadiah $1 kalau aku tak silap ingat. Ya, betul macam tu. Dan aku dah tunggu kau di sini. Datanglah dengan segala yang kau ada. Tengok sama ada kau boleh lawan aku atau tidak. Kau akan lihat kuasa baru aku, Dark Leon. Nah, ambil ni dan ni. Kau nampak tak macam mana aku dah jadi lebih hebat dan makin maju? Aku tak peduli kau Leon.exe ke atau kau rasa kau kuat sangat. Dolar pertaruhan tu akan jadi milik aku. Lagipun, aku perlukan duit tu untuk beli lebih banyak bentuk .exe. Ambil ni dan semua ni. Ya. Tengok kuasa gelap aku. Kau tak suka ke? Tunggu jap. Sebab aku ada lagi. Ya. Tengok sinar gelap yang hebat ni. Memang luar biasa. Dan ia dah hancurkan kau habis-habisan. Jadi abang, ini memang kemenangan yang jelas kan? Baiklah, aku mengaku. Ambil $1 kau dan biarkan aku sendiri. Sial betul. Terima kasih banyak. Aku nak pergi tengok kalau yang lain pun dapat duit banyak juga. Baiklah. Inilah peluang aku. Masa untuk guna kuasa gelap aku untuk dapatkan duit, ya. Wah. Kita ada seorang pesaing di sini yang nak cuba kalahkan aku. Korang semua dah tahu kalau ada yang kalahkan aku, dia akan dapat $1. Dan dia cuma ada 1 pukulan saja untuk cuba. Semoga berjaya, peserta gelap. Nasib? Aku tak perlukan semua tu. Aku dan Knuckles, pahlawan legenda Echidna dari kegelapan. Inilah dia, semua kekuatanku. Lihat ini, bodoh. Oh ya, 1000 tumbukan batu untuk melahiri kau. Pukulan degasi. Ya. Apa pendapat kau tentang itu? Kau suka atau macam mana? Baiklah, ambil $1 dari poket aku. Tapi pergi sekarang, kau buat aku takut sangat. Itu yang aku suka. Aku ambil dolar tu dan aku pergi dari sini. Dan inilah aku, Dark Sonic. Sudah tiba masanya untuk tamatkan si bodoh ni dan bagi dia belasahan yang dia layak terima sebagai balasan. Kau nak balas dendam kat sini sebab aku bunuh kawan-kawan kau? Jangan buat aku tertawa. Lagipun, kawan-kawan bodoh yang kau sebut tu, aku cuma dapat ambil $1 je dari diorang. Betul ke kau sanggup bunuh aku sebab $1 je? Kau memang patetik. Diam, terima balasan aku. Ya. Kau suka macam ni? Kau nampak tak macam mana aku hancurkan kau, loser? Aku akan balas dendam pada kau dan aku akan bawa duit ni pada Leon. Sekarang, terima kasih banyak untuk $1 yang kau bawa tadi. Oh ya, hampir aku lupa tentang tu. Oh ya, beginilah keadaan tempat persembunyian kau. Dan beginilah keadaan kau, loser. Aku akan bawa benda ni pada Leon. Dia pasti suka. Oh ya. Dr. Eggman, aku datang untuk menghabiskan kau dan membalas dendam atas apa yang terjadi pada Maria. Seriuslah Shadow, dah lewat sangat. Jangan buat aku ketawa, loser. Dendam tu hanya untuk orang loser saja. Cakaplah kau nak duit. Aku cuma ada $1 saja, tak ada lebih. Jadi lebih baik kau balik dari mana kau datang atau... Tak ada siapa tanya kau pun, bodoh. Alamak, rasanya aku dah terlebih sikit. Dendam kadang-kadang memang hebat, kan? Dan korang pula, nak pergi mana? Cepat! Tak boleh ada saksi. Dendam aku dah terbalas. Dan rupanya, dolar tu memang ada kat sini. Ini memang apa yang aku perlukan, Leon. Helikopter bodoh kau tu. Jangan tengok. Dan lebih baik kau tenggelam dalam kesengsaraan. Sekarang aku akan bawa dolar ni kepada Leon. Tentu ini sangat berguna untuk dia. Baiklah. Kawan-kawan aku yang tersayang. Aku ada satu kejutan. Aku dah berjaya dapat $1. Ya, aku dah ada 1. Korang macam mana pula? Oh, Aku tumbangkan batu yang tak ada siapa boleh tumbangkan dengan penuh mukaku dan aku menang $1. Aku balas dendam dekat seorang bodoh dan aku pun menang $1. Wah, aku pun balas dendam dekat seorang bodoh dan aku menang $1 lagi. Macam sama je kita ni, Sonic. itu jadi jumlahnya $4. Boleh tahan juga. Bolehlah aku guna untuk beli lagi watak-watak gelap. Dr. Eggman! Dr. Eggman! Dr. Eggman! Dr. Eggman! Aku dah dapat $4 penuh. Jadi bersedialah sebab aku akan sapu habis semuanya. Baiklah, pertama sekali,
aku datang ke tiang ni dan aku rasa aku nak beli Dark Metal Sonic. Memang gempak sangat. Dah beli. Lepas tu, dari sebelah sini, aku rasa aku nak beli Dark Amy. Mesti dia boleh buat benda hebat. Dah beli. Oh ya. Dan kat sini, macam mana aku tak nak beli Dark Sonic yang hebat ni? Memang gempak sangat. Dah beli juga. Memang luar biasa. Dan sudah tentu, Dark Shin Sonic. Kawan, kau memang gempak sangat. Aku tak tahu kalau ada orang pernah cakap macam ni kat kau. Tapi aku sanggup bayar sampai $2 untuk kau. Jadi, dah beli. Dr. Eggman. Sekarang aku tak ada duit. Tapi tak lama lagi, aku akan balik dengan duit yang cukup untuk beli semuanya. Dan kau akan bagi aku benda tu. Faham? Sudah tentu, Leon. Ambil masa kau. Pasar kecil ni tutup khas untuk kau. Jangan risau. Itu yang aku nak dengar. Terima kasih banyak, Dr. Eggman. Kau jauh lebih baik dari biasa. Tapi tak apa. Baiklah, kawan-kawan. Kita perlu mula bekerja secepat mungkin. Kita kena cari duit. Kau, Dark Sonic, kau ada kuasa yang tak pernah dilihat sebelum ini. Pergi ke kuil para dewa atau apa-apa dan kalahkan seseorang yang ada duit. Hahaha, aku akan lakukannya. Aku tak tertalah dan kau akan nampak bila aku bawa balik duit kau. Baiklah, kau dah Amy. Kau akan pergi ke sebuah bar wanita. Kau tahu bar yang mana aku maksudkan. Tapi aku tak nak kau buat benda pelik-pelik. Aku nak kau belasah semua orang dengan kegelapan kau. Tunjukkan yang wanita lebih hebat daripada itu. Oh ya, Leon. Aku suka cara kau berfikir. Itulah yang akan aku lakukan. Dan kau, Dark Metal Sonic, pasti ada robot bijak di luar sana yang rasa dia lebih hebat daripada kau. Ajar dia dan buktikan kenapa Dark Metal Sonic lebih hebat daripada semua orang dan bawa balik duit. Sudah tentu aku akan buat, Leon. Kau akan lihat berapa banyak duit yang aku dapat. Bagus. Dan Dark Shin Sonic, kau ada kuasa yang sangat hebat. Kenapa kau tak buat huru-hara? Mesti kau boleh dapat duit juga. Aku suka buat huru-hara dan itulah yang akan aku lakukan. Bagus, kawan-kawan. Begitulah yang aku suka. Jadi, kamu semua dah tahu. Dapatkan banyak duit sebab itulah yang kita perlukan. Baiklah. Aku di sini. Aku akan kalahkan kau dan kau akan beri aku duit kau. Kawan. Kau berada di kuil para dewa. Betul tak kau fikir kau boleh kalahkan aku di sini? Lagipun aku cuma ada $2 saja. Kau nak lawan dengan aku hanya kerana $2, bodoh tu. Aku bukan datang untuk berbual. Aku datang untuk berlawan. Jadi, ambil ni. Itu dia. Macam tu aku suka. Mari kita berlawan. Lempar. Mari sini ke pintu kuil, bodoh. Kau memang kuat, aku akui. Tapi aku jauh lebih kuat. Aku akan ambil $2 itu. Suka atau tidak, pecundang. Sekarang aku akan tunggu kau di sini. Rasakan. Lagi satu. Dan rasakan pancaran kelab aku. Oh yeah. Ya. Rasakan. Rasai sendiri. Ya. Mari kita lihat macam mana kau tahan ini. Bodoh. Wah, aku rasa aku dah hapuskan dia sepenuhnya. Tapi kalau aku masuk sini, aku dapat $2 tu. Ya. Dan itu saja yang aku perlukan. Selamat tinggal, bodoh. Baiklah. Aku dah sampai. Sedia untuk hancurkan robot. Oh, sensor aku kata kamu semua ramai. Dan bermacam-macam jenis pula. Mesti aku dapat banyak duit daripada kamu semua, bodoh. Tengoklah kuasa Dark Sonic yang gelap ini. Ya, peluru berpandu untuk semua. Jom. Aku suka hujan peluru berpandu. Ya, ambil tu. Jom. Tunduklah kepada kuasa Dark Metal Sonic yang sebenar. Oh ya, kamu semua tak boleh lawan aku atau pancaran gelap aku. Korang semua memang lemah. Dan kau, kat mana kau sembunyi dari aku? Betul-betul korang semua lemah. Korang semua buat aku bosan. Ya, dan kau, ambil tu. Baiklah, nampaknya aku dah musnahkan semua yang ada. Tapi korang semua cuma besi buruk. Tak apalah, aku rasa kalau aku jual korang, mungkin aku masih boleh dapat $1 dari korang. Aku akan bawa semua besi buruk yang boleh dijual dan tengok kalau ada gunanya. Oh yeah. Baiklah. Sekarang giliran aku pula untuk buat benda ni. Hai tuan, aku datang baik-baik untuk masuk kerja ya. Ya, aku dah bekerja. Jangan risau. Hai semua. Wah. Apa yang kamu semua buat di sini menghina wanita?
Kamu semua tak malu ke dengan apa yang kamu buat ni, Sia? Aku akan selamatkan kamu semua dari kerja bodoh ni. Ayo, keluar dari sini. Bagus, macam itulah yang aku suka. Semua dah pergi, macam itulah yang aku suka. Sekarang aku boleh bereskan pemilik tempat ni dengan tenang. Kau rasa itu elok ke? Ambil ni dan ni. Cukup. Dark Amy tak benarkan apa-apa yang buruk berlaku pada wanita. Oh ya, ini memang hebat. Aduh, sebenarnya saya terlupa ambil duit. Mari tengok, mesin ATM $1 cukup. Yang ini pasti Leon suka, jadi saya akan bawa untuk dia. Baiklah, pandang tercinta. Sudah tiba masanya untuk kamu semua mengenali kejahatan aku. Ya, kegelapan maksimum. Diaktifkan dan aku pergi. Oh ya. Mari kita lihat siapa yang pertama merasai kemarahan aku. Macam mana dengan ini? Oh, rumah yang cantik. Kamu suka? Aku ada lagi. Kemana kamu pergi, kereta kecil? Maaf sangat. Dan kamu semua, ambil ini. Kamu semua sangat miskin. Aku rasa sangat kasihan pada kamu semua. Ya, kekacauan sudah bermula. Dan sekarang, aku akan hancurkan semuanya dengan sentuhan gelap terakhir aku. Gerobak gelap Shin Sonic Maximus. Gerobak gelap. Saya mungkin sudah keterlaluan. Mungkin terlalu banyak. Tapi tengok, di sini ada bomba yang datang untuk baiki dinding. Dan mereka tertinggal $2 di sini. Tunggu, aku ajukan lagi dengan sentuhan gelap Shin Maximus. Dan sekarang, aku akan bawa duit ini kepada Leon. Dan dia pasti suka dan sangat berguna untuk dia. Ya. Jadi, kawan-kawan yang aku sayangi, beritahu aku semuanya berjalan lancar dan kita sudah jadi jutawan. Aku memang hebat. Aku kalahkan seseorang yang berkuasa yang ada $2. Ambil ini untuk kau. Aku dah kalahkan beberapa robot, tapi semuanya cuma jadi besi buru. Jadi aku cuma ada $1. Aku jadi agak gila. Hancurkan semuanya. Jadi aku cuma sempat selamatkan $1. Dan aku hancurkan terlalu banyak benda sampai pasti aku dah hancurkan banyak duit, tapi sekurang-kurangnya aku sempat selamatkan $2. Itu jadi jumlah keseluruhan $6. Taklah teruk. Tapi aku tak pasti cukup ke tak. Aku kena simak dulu. Tolonglah, biar cukup. Biar cukup untuk semua ya Tuhan. Kalau kau janji akan cukupkan untuk semua, aku akan berdoa setiap malam. Aku akan pergi ke gereja setiap Ahad dan... Oh, tunggu. Cukup untuk semua? Lupakanlah Tuhan. Sebab ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maksudnya, Dr. Eggman, tengok apa aku buat dengan $6 ni. Dah beli? Oh, ya. Ini bermakna, aku dah penuhi tawaran tu dan makhluk tu boleh jadi milik aku. Oh ya, Leon. Nah, Dark Sonic tu dengan $1 juta semuanya milik kau. Aku akan uruskan beberapa perkara sementara itu. Oh ya, terima kasih Dr. Eggman. Kau memang sangat murah hati. Aku akan naik ikut sini. Ya Allah, aku akan berubah jadi dia. Ini akan jadi luar biasa. Jadi, Dark Sonic bernilai $1 juta. Oh ya, aku dah dapat kau. Kau milik aku. Aku memang hebat. Aku kuat. Aku berkuasa. Tapi aku tak berguna. Kenapa aku tak boleh bergerak? Apa yang sedang berlaku? Tapi, Leon, macam mana kau boleh jadi begitu naif? Dark Sonic bernilai $1 juta ni dah kena ban sebab dia dah tak ada kegelapan. Jadi, dia tak boleh bergerak. Sekarang aku dah serap semua kegelapan daripada semua pembelian yang kau buat. Dan bersama dengan semua duit ini, akhirnya aku ada bentuk muktamad baru untuk menakluk dunia. Bersedialah sekarang. Ambillah. Oh ya. Inilah bentuk Dark Eggman aku yang tak boleh dihentikan. Sekarang dunia akan jadi milik aku dan kau tak boleh buat apa-apa untuk menghalangnya. Aku sepatutnya dah agak. Mestilah ini satu perangkap besar. Dan sekarang aku tak boleh bergerak. Aku tak boleh guna kuasa gelap ini. Jangan risau, Leon. Kami semua yang kau beli ada di sini. Kau telah bebaskan kami dari Dr. Eggman dengan membeli kami dan kau berikan kami tujuan. Dan sekarang, kami akan balas jasa kau. Tolong, ambil kegelapan kami dan kalahkan dia. Kau boleh lakukannya. Terima kasih kawan-kawan. Semua kuasa itu sedang mengalir dalam tubuhku dan ia membebaskan kegelapan aku. Ya, sekarang aku benar-benar menjadi Dark Sonic yang terunggul, Dr. Eggman. Dan aku akan beri kau balasan yang setimpal. Ambil ini. Aduh,
Ya. Kau akan lihat apa yang aku mampu lakukan, Eggman. Walaupun sekarang, kau juga mempunyai kuasa gelap yang sangat hebat. Tapi itu tidak bermakna aku akan menyerah kepada kau, sialan. Aku akan mengelak serangan kau dan tunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Sebenarnya kau memang pukul kuat juga. Tapi aku tak akan mengalah. Kegelapan itu tak setanding dengan milikku, Dr. Eggman. Dan aku akan buktikan kepada kau. Ambil itu, dan yang ini. Nah, sinar gelap. Mari. Lihat betapa hebatnya kuasa aku dengan Dark Sonic ini. Jauhkan diri dari aku, sialan. Oh, itu dia salah satu pancaran dia. Aku boleh elak. Datang sini, pukul dia dan buat satu lagi pancaran gelap. Ya. Ambil kuasa gelap itu, Dr. Eggman. Ayuh. Aku kena buktikan yang akulah Dark Sonic $1 juta yang sebenar. Dan sekarang, akulah yang berkuasa di sini. Ya, kau takkan mampu lawan semua kuasaku, Dr. Eggman. Dan kau akan lihat sekarang juga. Inilah kuasa sebenar, bentuk gelap yang paling hebat. Mari, sudah tiba masanya untuk tamatkan semua ini. Pukulan demi pukulan, serangan demi serangan. Kau milikku. Dan inilah pengakhiranmu, Dr. Eggman. Ambil ini. Dan untuk menghabiskan kau, letupan gelap. Sekarang. Dan begitulah cara melenyapkan terus Dr. Eggman gelap. Dan sekarang, apabila aku sudah menjadi Dark Sonic yang hebat, bernilai lebih $1 juta, aku boleh lakukan apa sahaja yang aku mahu. Jadi, aku akan menaikkan dunia ke tahap kegelapan yang paling tinggi. Tapi, kegelapan yang baik sudah tentu. Kerana aku Dark Sonic. Yeah!